Hari ni aku masak cerawan hitam, masak lemak dan telur mata, masak kicap. Simple aja, janji kenyang. Yang mana belum bersahabat, jom bersahabat dengan saya. Hilangkan petang tambah. Untuk bersahabat dengan saya, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, padu. Dah kan? Cerawan hitam atau cerawan kememer, atau orang panggil cerawan telinga monyet teruk. Mantap. Tadi yang nak tahu kat mana nak dapatkan cerawan kememer ni, dia ada dua jenis tau. Satu yang lembut, yang satu yang dah dikeringkan. Yang aku beli ni yang dah dikeringkan, rendam dalam 5 minit 10 minit dia kembang, baru kita masak. Ambil telur, cerawan, ini aku campur dengan bawang goreng daripada Kak Serah Bawang. Kalau berminat untuk dapatkan, aku sediakan beg kuning untuk korang, gerak kat beg kuning.